Tolong lepaskan saya. Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Okey, kepada anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan kongsikan link video ni kepada kawan-kawan anda. Okey, baru-baru ni Jim telah melakukan satu operasi penguatkuasaan di 13 premis pelacuran. Okey, dalam operasi ni seramai lebih kurang 139 individu telah pun ditahan, sama ada dia pelanggan ataupun dia pelacur dan individu-individu yang ada kesalahan immigration. Okey, dalam ramai-ramai itu terdapat seorang wanita warga negara Indonesia yang merayu kepada pegawai penguatkuasa immigration supaya dilepaskan. Kenapa? Okey, dia merayu supaya dilepaskan kerana anak dan suaminya yang berada di Indonesia tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Kalau macam dia kan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral lah, macam pelacuran semua. Suami dan anak dia tak tahu. Cuma tak tahulah apa yang dicakap dengan suami dan anak dia, dia kerja apa di sini. Cuma dia kata suami dan anak tidak tahu. Okey, lebih malang lagi. Lebih malang, dia mengandung 7 bulan, hamil 7 bulan. So dalam hamil 7 bulan pun dia melakukan kerja begitulah. Okey, so apa yang dia kata, dia masuk ke Malaysia 5 bulan lepas. Okey, jadi 5 bulan lepas dia masuk. Mungkin masa tu dia pregnant 2 bulan. Okey, dia masuk ke Malaysia sebagai personal shopper. Tahu kan personal shopper? Macam datang ke Malaysia beli barang dan jual ke sana, ataupun orang kirim. Contohlah orang Indonesia kalau pergi Malaysia kirimkan Milo, macam tu dia datang Malaysia, dia beli dan dia akan hantar kat sana lah. So dia masuk ke Malaysia untuk tujuan tu, tetapi dia terpaksa melakukan kerja itu. Sebab apa? Dia tidak ada duit. Dia tak cukup duit untuk menjadi personal shopper. Dia terpaksa menjadi macam tu lah, pelacur lah. Dan dia menjadi macam tu pun selepas diajar ataupun diperkenalkan oleh kawan sama negara dia, dan kawan tu pun dah balik. Okey, jadi dia terperangkap dalam kegiatan ini dan terpaksa untuk mendapatkan duit. Dan dia kata jangan bagi tahu suami dan anak dia dekat Indonesia. Okey, so kepada korang yang rasa tak boleh jadi personal shopper ke, yang tak ada duit, tak perlulah datang untuk kerja-kerja dengan harapan ada kerja dekat sini. Lepas tu bila sampai dah tak ada kerja ke atau tak ada duit, kamu terpaksa cari jalan-jalan yang mudah, seperti macam ni lah, melacur untuk mendapatkan duit. Okey, lebih malang kamu sudah ada suami dan anak, okey, di negara kamu, dan kamu melakukan benda tu di sini. Okey, so itu adalah satu kejadian benar yang berlaku dalam operasi baru-baru ni oleh Jim. Okey, kepada anda yang dah menonton video ni, jangan lupa kongsikan link video ni kepada kawan-kawan anda dan jangan lupa untuk follow channel saya. Okey, terima kasih.